Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba' Fadilat wuduk. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian pada kepala kamu, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu sehingga ke buku lali. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian pada kepala kamu, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu sehingga ke buku lali. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah SWT berfirman, Allah SWT mengasihi orang-orang yang selalu berada dalam keadaan suci. Surah At-Taubah ayat 108. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar kekasihku Rasulullah SAW bersabda, perhiasan orang mukmin pada hari kiamat akan sampai sehingga ke tempat yang sampai air wuduk. Yakni setakat mana air wuduk sampai pada anggota manusia, setakat itulah seorang itu akan dipakaikan perhiasan pada hari kiamat. Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar kekasihku Rasulullah SAW bersabda, perhiasan orang mukmin pada hari kiamat akan sampai sehingga ke tempat yang sampai air wuduk. Yakni setakat mana air wuduk sampai pada anggota manusia, setakat itulah seorang itu akan dipakaikan perhiasan pada hari kiamat. Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan tangan, kaki dan wajah mereka bercahaya kerana kesan pada wuduk yang mereka ambil. Oleh sebab itu, siapa yang ingin menambahkan cahaya, maka lakukanlah dengan cara menambahkan kawasan basuhan anggota wuduknya. Bukhari. Maksudnya ialah hendaklah mengambil wuduk dengan mengambil berat segala adab dan tertibnya, sehingga tiada satu bahagian pun daripada anggota wuduk itu yang tidak dibiarkan, tidak dibasuh. Mazharul Haq. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamul mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.